Selamat datang untuk banduan Day 1 16 April 2025. Ya. Dali ni dia bukan baik dan dia bukan jahat. Dia cuma adalah seorang insan yang nak minta a second chance. Dia peluang sahaja. Okay, cerita ni dia actually happen within 24 hours. Daripada sunset sampai ke sunrise. So itulah dia punya metaphor. Kalau kita nak, we want to see the light at the end of the tunnel, kita harus harungi the darkness in life. Challenges yang pertama, saya terpaksa membawa sebuah lori. Lori itu menjadi masalah sebenarnya. Cincin aksi itu fight dengan satu scene dengan 7 orang, satu scene dengan 13 orang. Membawa lori itu satu cabaran. Lepas tu kena buat laju-laju pula tu. Bermacam problem yang kita kena harungi dari segi cuaca, dari segi teknikal. I hope you guys akan support film ni. So don't forget to watch banduan. Dan saksikan di pawagam berdekatan, okey? It's a wrap for Escape!